Hello. Sekarang ke berapa? Sekarang pukul 8.13. Ya. So kita mau balik makan semua tu. Terus buat podcast ni. Okay. Ni Kenapa? semua idea dia. Walaupun nampak muka kita macam barai, but So kita akan, the first topic yang kita akan cakap. bahas kan. Wah, aku dah bantal Okay, ambil sila. Kejap ya. Kat. Tak nak lah. Pantai ada 8. Saya nak jimat sama tu. Okay, sila. Aduh. Okay. Baru selesa nak cakap. Okay, kita akan. Kalau nak gelak ke boleh? Macam tu. Ya, macam tu. Okay, untuk first topik kita akan sembang pasal would you rather. Okay, mature dia. Okay. So, kau nak pilih soalan dulu. 1 to 10. 1 to 10. Aku akan pilih kat sini. Kau sebut, nanti aku akan tanya lah. Aku nak sebut apa? Jom, 1 to 10. Kau pilih lah nombor 1 Oh, sampai 10. kau tanya aku yang jawab. Okay. Sila. Pilihlah soalan 1 sampai 10. Oh, pilih soalan? 1 sampai 20. Oh, random lah. Kau pilih number lah maksudnya. Kau pilih number. Contoh aku cakap, nak nombor 5 lah. Ada aku baca soalan nombor 5 kan sini. Aku nak nombor 7. Okay. Okay, boleh. Okay. Would you rather tahu siapa crush dekat you? Okay. Atau tahu siapa yang tak suka kat hang? Aku repeat soalan. Would you rather tahu siapa crush kat hang? Aku ataupun orang yang benci aku? Ha. Of course lah orang yang benci aku. Why? Supaya aku boleh benci dia balik. Oh, baru nak friends ke? Kenapa bukan tahu siapa yang crush kat hang? Kalau aku tak minat kat dia balik macam mana? Kan nanti situasi jadi awkward. Betul. So kalau aku tahu orang tu benci aku boleh tak adalah over sangat macam rapat. Lepas tu dia pun macam aku macam faham dia ni, rupanya dia benci aku. Aku macam faham. Untuk mengelakkan perkara itu berlaku, kita akan pilih siapa yang benci kita lah untuk soalan tu. Okay. Tapi kalau contoh crush kat hang, maksudnya dia kena luahkan perasaan lah kan? Dia kan macam tak, sebab dia kena bagi tahu kan? Okay, nak pula? Okay. Maksudnya kau dah baca dulu soalan? Tak, aku tak hafal. Okay. Aku tak hafal. Okay, pilih. Sampai 20. Aku pilih number 14. Okay. Apa? Takut pula aku. Would you rather ada ramai kawan biasa atau seorang kawan yang sangat setia? Aku prefer ada seorang je. Kenapa? Sebab kawan biasa ramai-ramai ni I'm very selected with friends. So aku prefer seorang je lah. Sebab aku jenis tak berkawan sangat. So kalau contoh lah, kan satu kawan yang setia. In case one day dia tak setia, then aku akan proceed life macam biasa je. No need to. Jawapan dia dari aku lah. Okay, kalau hang macam mana? Aku akan pilih ramai kawan yang biasa. Circle aku lain kecil-kecil. Instead of seorang. Kata kalau seorang tu macam dia cakap tadi tak setia itu, nanti kau akan seorang. Faham tak? Faham. So macam itulah kawan yang ramai tapi kecil, circle-nya kecil lah. Soalan dia tak adalah tanya circle besar ke kecil, but ramai kawan biasa. So macam di tempat kerja kau ada orang ni, kalau dekat sini kau ada orang ni, macam tu lah. Okay, aku tak. Sila sama-sama. Tadi itu satu soalan. Sampai 5 soalan je. Okay, pilih number. Dia dah 7, tadi 14. 7, 14. 7, 14. Tak ada. Sampai 20 je soalannya. Kita ambil awal lah nombor 2. Would you rather tak boleh pakai makeup langsung? Okay. Atau tak boleh beli baju baru selama 5 tahun? Aku tahu jawapan kau. Tak pakai makeup langsung. Aku akan baju tu penting. Kan, aku pun rasa macam tak pakai makeup langsung. Mesti sekarang aku tak pakai makeup. Natural beauty trend. Aku pakai lip balm je. Alah, easy lah soalan tu. Okay. Okay, aku pilih number 10. 10. Okay.
Would you rather kahwin awal atau kerjaya dulu? Of course kerjaya dulu. Yes, of course kerjaya dulu. Kalau aku sebab pun of course kerjaya dulu. dia macam ni, kalau kahwin awal, if meant to secure, Stable semua tu. kau tahu hidup kau akan macam like teratur, then okay. Tak ada orang kata macam ni, tapi kita boleh nampak dia secure lah dengan hidup dia. Tapi kalau lelaki tu pun tak boleh nak secure dengan diri dia, so tak kahwin awal pun tak apa kot. Marriage is not my priority right now. Kan? Ya, sama lah, betul. Setuju. Saya pun jawapan yang sama. Kita akan nak duit dulu. Sebab susah. Okay, kahwin awal, tapi lelaki tu kita tak tahu dia macam matang ke belum. Kata dia pun mesti mengangkat-angkat sari diri dia. Kita dah lah perempuan and kita nak depend kat dia. Kalau dia pun tak boleh nak kita depend tau. Okay, next question. Number? Tadi kau berapa? 10. 10. So 2, 10, 7, 14. Cek bawah pula. 19? Aku suka soalan ni. Okay, boleh. Would you rather partner yang terlalu clingy ataupun terlalu independent? Wah, dia terlalu tau. Terlalu clingy ataupun terlalu independent? Sabar sekejap. Tinggi kot. Terlalu tinggi. Ayo, why terlalu clingy? Sebab aku rasa aku kira dua-dua juga. Independent pun dia, tinggi pun dia. So kalau tapi kita sebagai anak sulung orang kata, kita akan more to independent. So kalau aku independent, dia pun independent. Kau rasa? Betul kat tu. So kena stabil lah macam tu. Lagi aku ada tambahan lah. Kalau macam contoh kan, okay, partner yang terlalu independent, dia tak cari kau. Sebab dia macam like dia ada life sendiri tau. Dia macam nak fokus dia punya ataupun life. Mungkin tiba-tiba okay, happy anniversary macam tu. Lepas tu gone. Dia macam time-time Aku tak boleh. Dia clingy, kita tahu. Walaupun macam kita rimas, tapi kita tahu dia macam setiap masa dia macam nak kita. Betul. Okay, so aku pun akan pilih terlalu clingy walaupun aku tak suka dia clingy. Tapi kalau sebab tu je option yang ada sekarang ni. Sebab kalau independent sangat, dia memang buat bodoh. Dia macam dia macam dia buat apa-apa dia tak beritahu kan. So tak boleh. So jawapan kita orang terlalu clingy. Tapi in your life, in your relationship, janganlah terlalu clingy. Dia macam aku serimah tapi okay lah, at least kita tahu dia tu ada kat situ. Tak payahlah kita nak kena mencari, kita tak akan check dulu. Okay. So, what's your number? Number 9. Okay. Would you rather date seorang yang kelakar ataupun yang sangat matang? Kelakar, kau prefer dia kelakar ke kau prefer dia matang? Aduh, susah soalan ni. Aku actually suka yang matang, tapi aku tak boleh sebab aku serius, strict punya person kan. Aku rasa Kau bayangkan kalau kau serius, lepas tu dia buat joke pasal kau punya. Itulah. Aku tak boleh lah, takut nanti aku marah ni. Tapi aku rasa aku perlukan lelaki kelakar instead of matang. Aku akan pilih lelaki yang matang. Sebab aku kelakar. Lah kan, kita kelakar. So, tukar jawapan? Aku rasa matang lah. So, aku kelakar ke Agak lah. Sikit je. So bagi aku macam betul lah cakap, kalau dia kelakar, so aku macam tengah being serius untuk kita benda cepat tu. Lepas tu dia macam buat joke ke apa, tentu dah tak boleh lah. Jadi kalau matang, dia akan ada masa juga dia akan buat joke lah juga, tapi dia akan buat, dia macam kau faham tak situasi. Joke yang hamba tapi dia cakap we get it macam tu. Aduh, awak lah. Okay, aku. Kau pula. 15? 15. Kita kena tulis lah nombor ni Rami. Aku lupa. Wow. Would you rather dikenang kerana kebaikan
atau kerana kejayaan? Nah, Okay. kebaikan Dikenal kerana kebaikan ataupun kejayaan? Kebaikan. Kebaikan. Ha. Instead of kejayaan. Ya. So kejayaan tu dia macam situ je. In that phase je. Kebaikan tu dia akan lanjut. Faham tak? Macam kebaikan tu continuous tapi kejayaan tu macam je. Macam contoh, dia jadi manager. Okay, lepas tu Dia orang tu akan ingat the certain point. Kalau kebaikan orang macam, oh dulu dia pernah tolong saya. Dia akan spread. Make sense tak? Make sense tak depan aku? Aku dapat betul. Kalau aku pun aku macam better kebaikan lah sebab kejayaan dia ada satu masa tu. Contohlah kan kau dapat SPM 10A. Time tu je lah. And then kau sambung degree diploma, orang dah tak ingat dah tentang kejayaan tu. Kalau baik, orang macam even kalau kau jatuh sungkuh depan tu pun orang ingat balik. Kan. Macam ni yang tolong dulu kan. Betul. Tak ada kena-mena pun kalau kau yang dapat SPM 10A tu tak adanya. Siapa je nak ingat kita punya kejayaan. Tadi cakap macam 5 macam lebih dah ni. Tak apa, teruskan je. Aku pilih number 19. Dah belum kan? Okay. Tak, 19 dah aku dah ambil ni. Dah ambil ya. 11. Okay. Would you rather boleh baca fikiran orang ataupun nampak masa depan sendiri? Wah. Aku akan pilih baca fikiran orang. Kenapa tu? Okay, sebab aku tak suka nampak masa depan aku sendiri. Aku takut. Like aku tak nak macam predict aku punya future macam mana sebab aku tak. Sebab aku punya life aku macam just tak langgar je. Aku tak ada macam target. Macam contoh aku boleh tengok aku punya future. Besar aku dapat macam umur aku next year aku tu kahwin. Aku jadi gelabah. Aku macam anxiety dah. Ataupun at certain point ada orang meninggal hidup aku. Aku tak boleh. So better aku boleh baca fikiran orang. So that kita boleh tahu orang tu fikir apa macam kita. So jawapan aku baca fikiran orang. Aku akan ambil jawapan yang sama juga. So kat situ kita boleh lah. Macam contoh kalau in term friends kita boleh tapis lah. Yang mana macam ada betul. niat tak baik ke, family members ke. Alamak terpadam pula. Aku ada nampak bawah tu ada lagi 10, another 10. Ambil itulah. Dia pula. Sebab dia macam he pula. Pasal okay. Pasal main. Aku dah habis kan? Kau pula. Dia yang next ni 110 je. So 6. Okay, now would you rather confess to your crush or wait for them to confess first? Fun fact is sepanjang aku hidup aku pernah confess kat 3 crush. I'm the one yang confess. I mean I'm the one yang make a first step. So rather confess dulu lah. Instead of. Sebab supaya aku boleh move on. Sebab aku tahu every time aku ada crush, diorang tak akan crush aku balik. Faham. Tapi kalau kau orang yang menunggu macam ni, kan dia cakap wait for them to confess first. Macam kau tunggu kau. Macam kita benci menunggu. Ya. So aku akan confess dulu supaya aku boleh move on. Tapi yang confess kat aku ada juga kan. Tapi tak sebanyak yang kau confess lah. Dia sama je, tapi yang confess tu bukan taste aku. So sebab tu lah. Memilih. Sebab tu lah. We should memilih. Okay. Aku pilih number 2. Would you ni bawah Bawah. Would you rather have unlimited money or unlimited time to travel? Wah. Aku dah tahu jawapan aku. Unlimited money. Of course. Bila ada unlimited money, kita you have time to travel. Kita boleh beli masa. Kita sekarang masa banyak Saya tak banyak, duit pun tak banyak. So at least duit kalau duit ada, masa dia tu macam ada. Ni. Bila unlimited money tu maksudnya kau tak rasa terbeban bila kau ambil unpaid leave. Bila kau ambil unpaid leave gaji kena potong.
So dah macam Ataupun saya nak ambil sebulan. sebab kau dah ada unlimited money, kau tak payah kerja. Tak payah kerja. Kau terus je lah pergi travel tu. Ya, Kau tunggu apa? betul. Tak payah kerja kan. Unlimited money. Kalau aku nak kerja pun mungkin kerja sebab bosan je ke. Aku kena kerja rasanya. Okay, kau pula. Tadi nombor apa tadi kau ambil? Aku tadi ambil 2. Dua dengan 6 tadi kan? 4. Sama je. Kata, would you rather have your dream job or dream relationship? Kau ada dream job? Dulu aku bercita-cita untuk menjadi seorang wedding videographer. Okay. And right now? Sekarang tak tahu, tak ada hal tuju. Dah. So, dream relationship tu lah kot. Sebab aku tak pernah ada real proper. relationship. Aku tak pernah ada. Faham? Sebab yang ada tu semua cinta monyet saja. Mana cinta manusia? Ada lagi. Kena buat yang lain lah. Salah yang nanti potong yang ni. Kena cari. Kau nak fokus to men or kalau men ni macam ada banyak topik nak cakap. Ada lagi soalan. Aku dah ni dah. Tukar pula. Kau pilih dah lagi sekali. Satu lagi number. Aku pilih antara 10 tadi tu ke? Ini ada 20. Ada 30. Aku 30. Aku akan menang 4. Punya banyak option 4. Because it's my birth date. Would you rather be able to sing beautifully or dance amazingly? So kau prefer suara kau sedap ataupun Of course lah, sing beautifully. jadi sing? Kita memang kaki karok. Siapa kau punya artist favourite? Tak ada. Aku multi language semua bahasa aku dengar. Favourite? Tak ada. Tak ada. Jepun aku dengar, English aku dengar, Melayu aku dengar, Indon aku dengar, Cina pun aku dengar lagu dari Cina. Okay pula. Aku pilih number 28. So ada 30 soalan. Oh, okay. Would you rather have your dream house or your dream car? Rumah ke kereta? Asyik. Aku suka. Rasa dream car. Instead of house. I will choose dream house. Sebab aku bukan home person kot. Aku suka go out. So aku perlukan kereta yang aku suka, yang aku selesa untuk aku. Aku tak boleh duduk malam-lama. Oh, kau kontra lah dengan aku. Aku orang rumah lah. Aku tak boleh. Aku kalau seminggu tu kalau tak keluar, aku tak boleh. Aku kena keluar. So ni macam even aku ada dream house, aku kan boring duduk kat rumah. Walaupun contoh lah kan. Okay, dream house kan macam contoh ada theater room, gaming room. Lepas tu ada swimming pool. Aku takkan rasanya aku akan guna semua benda tu. Rugi kan? Rugi tak? Kan? So aku suka, aku ada kereta impian. So bila aku ada kereta, so aku boleh drive pergi mana, lepak lah kereta. Macam tu. Beza. Kita orang memang semua berbeza. Even taste in men pun beza. Okay, next. Soalan nombor apa? 20. Would you rather Okay. know your soulmate now or Okay. meet them at the perfect time? Mengikut ekonomi sekarang, I want to know now. Kenapa nak perfect time? Kita tak tahu bila perfect time tu kan. Kalau ajar dapat dulu macam mana? Okay. So meet now Mana? So please menekan sikit jodoh tu. tolong datang cepat sikit. Okay, aku pula. Aku pilih number 15. Walau, tapi jawapan ni aku dah tahu dah. Dia apa? Dia semua tahu jawapan aku. Would you rather never eat chocolate again or never drink coffee or tea again? Never eat chocolate sebab aku tak suka chocolate. Kenapa dah cakap gitu? Patutnya soalan kat sini, would you rather mana tadi? 15 Would you rather never drink matcha or never drink? Never eat ice cream. Aku tak boleh choose yang tu. Aku tak suka coklat langsung. Bukanlah tak suka coklat langsung, tapi
contoh kau beli kek and contoh ada macam kek vanilla, red velvet ke, coklat. Aku tak akan pilih yang coklat. Even ada satu kek kau masuk kedai kek, ada satu kek coklat tu je. Aku tak akan beli. Aku sebab aku kaki coklat. Aku tak suka coklat. Aku contoh kan, aku nak tahu orang tu kenal aku ke tak, tengok dia beli benda macam time birthday aku dia beli kek apa. Sebab kek kan contoh kan ada icing kat luar. Betul. Kita tak tahu kat dalam tu flavor apa. So kalau potong kek coklat, Betul. memang dah tahu tak kena aku. Dia kena, even orang cakap lah vanilla boring lah. And lagi satu aku tak suka kek. Aku suka cheesecake. Tiba dah soalan tambahan. Ni memang. Okay, kau pula. Nombor 9. 9. Tengok tadi kita orang plan nak 5 soalan je kan. Tapi macam sebab setiap soalan tu pendek-pendek jawapan dia. Aku tahu so, kau akan pilih apa. Okay, apa Would dia? you rather wear heels forever or sneakers forever? Sneakers forever. See? Kita bukan heels girls. Tisu boleh sejak ke? Betul? Bosan-bosan soalan tu, bosan-bosan. Kena soalan lain tak? Okay, pilih. Berapa lagi? Your favourite number ke? 18? 18. Would you rather have a long distance relationship or barely see your partner because of it? Oh, cannot. Long distance relationship. Sebab? Dia lagi seorang tu busy kerja kan? Cannot. Macam aku cakap tadi, aku prefer yang tinggi. So kalau LDR pun tak adalah setiap malam nak video call. Tapi dia akan keep update. Macam tu. Kalau barely see ni, kita suka yang keep update. Tak adalah every your hour partner ke. Because of work, macam kau tahu dia akan busy kerja. Maksudnya priority dia bukan kat kau. Dia kerja. Kau mungkin nombor 5. Nombor 10. Kalau LDR kita boleh faham lagi dia macam just jauh je, cuma dia boleh macam update, buat apa bagi tahu semua tu. Tak adalah tak boleh jumpa kan, video call lah. If apa orang kata, if you want, you would. If you want, another man would. Iklan tak premium. Tak premium background kita. Bersama kita hari ni. Kita kena buat introduction bersama kita hari ni. Fika and Dina. Loh. Okay, aku dah buat dah. Okay. Aku lagi ke tadi last apa? Aku 2 soalan tadi kau tanya aku. Okay, aku pula. Okay. Sekejap ni ada 20 soalan lain pula. Kita orang pilih topik spicy. Aku pilih number 5. Sekarang nombor 5 suku. Okay. Would you rather have a partner who's clingy or hard to get? Oh, clingy better. Hard to get. Aku akan try. Tapi kalau tak dapat aku akan gerak. Apa kita nak chase? Woman never chase. Aku rasa clingy better sekarang. Aku tak boleh orang berdasarkan yang ekonomis. Okay. Kalau lah macam dia macam acah-acah jajan mahal lah biasa. Tapi kau bukan perempuan tau nak jajan mahal kan. So clingy. We vote for clingy sekarang. Clingy. Okay. So nombor berapa tadi? Kita ada sampai 20 soalan. Tak, kau ambil nombor berapa tadi? 5. 5. Okay, kali ni kita ambil nombor 1 pula. Tapi tadi tak sama ambil nombor 1. Takut lah. Would you rather kiss your crush or confess your feeling? Soalan ni tapi memang confess to crush lah. Macam aku dah cakap tadi. Okay, aku tak boleh. Soalan lain. Sekejap. Okay, 10. Alah, aku baru nak kau pilih nama favourite kau tu. Okay, 4 Okay. Kita ikut dia 4. Okay. Would you rather go on a blind date or let your best friend choose your date? Blind date tu kau yang daftarkan diri sendiri. Blind. Ataupun kau nak aku yang pilihkan. Ikut taste aku lah. Of course blind date. Kenapa? Kenapa tak nak kawan aku kau? Okay. Kau tak boleh percaya taste kawan-kawan kau. Fun fact. Satu tu. Kedua, kalau boleh aku nak my future tu tak kenal kawan aku langsung.
Betul, faham. Faham tak daripada awal? Tak sukalah related. Betul. Sebab if anything happen, nanti dia akan cari kawan kau ataupun kawan kau cari dia. Lain lah kalau dah dia orang kenal lepas kita. I mean aku dengan dia couple lain. Lain dengan masa contoh boyfriend aku tu kenal kau contoh kau dah lama. Dia lain tau. Faham maksud aku? So aku rela blind date yang memang zero, tak tahu apa-apa. So kenal lah macam tu. Okay. Kalau kau? Kalau aku kan, Aku mungkin akan cari yang memang taste kau. Tapi aku mungkin blind date juga kot sebab walaupun kawan-kawan aku tahu taste aku, tapi tak nak lah, aku dah ada bad experience. okay, cheers. Daripada 20. 13. Would you rather be the first to say I love you or hear it first? Hear it first. Because the night will be the night. Tak lah. Aku macam aku tak suka express macam emotion dulu. So aku prefer lelaki tu cakap. Sebab kan kalau aku cakap dulu kan, dia cakap aku macam hari tu cakap nak slow-slow. Tiba-tiba I love you pula. So better apa pun dia je start dulu. Kita dah malas nak beria-ria ni. Betul. Kita macam orang cakap we love men who lead. Kau cakap aku cakap. Kau tak cakap tak payah cakap. Tapi aku sudahlah kita macam tu. Okay, stay je lah. Sekejap slowkan sikit. Kuat sangat? Ya, background tiba rasa macam kuat sangat. Sebab tadi video lain, ni video lain. Okay, nombor 20 lah. 2000. Would you rather answer every question truthfully for a day or let your best friend control your dating app for a day? Yang first tu lah. Yang first tu. Kau jawab macam betul-betul lah. Jujur lah. Of course jujur. Kenapa kau tak nak bagi aku control hang punya dating apps? It's okay. Sebab nanti katakan betul-betul kalau kita orang ini really takkan nanti macam hari tu cakap ni cakap dah macam ni orang tak ada terteli. Faham. Kalau aku pun sama juga. Bahayalah. Aku suka yang berjambang. Dia swipe yang clean shave. So kalau kita orang main dating app tu, aku akan laju kiri. Kalau aku pula macam ada website. Semua swipe right. Aku pilih number 7. Oh! Topik ni mungkin akan membangkitkan sedikit PTSD tiba. Kenapa tak? Nombor 7 Would you rather get back with your ex or stay single for 5 years? Stay single for 5 years. Obviously. Get back with my ex. Dia macam kau telah raca lagi sekali. So no. Sekarang pun dah single berapa tahun dah. It's okay to be single, girls. Cuma kan ada satu masa je lah kau macam ya Tuhan bila time saya macam tu. Macam tu. Tapi tak apa, it's okay. Daripada kau get back and then benda tu akan repeat again, then kau akan sesedih balik and then like nothing works. Cakap dah break to break je lah. Tak payah get back ni. Okay, kau pilih nombor apa? 8. Would you rather your crush read your diary or your group chat? Aku tahu. Cannot group chat. Crush read my diary lah. Baca je diary. Aku tak ada diary tapi group chat tu jangan lah. Kan? Bahaya doh. Jangan. Itu kalau leak habis. So better diary je lah walaupun tak ada. Okay, tukarlah. Tak payah diary, notes. Notes lah. Okay. Notes semua tu kita tak ada benda yang asyik. Aku pun boleh. Aku bila dengan group chat dengan member ni dia lain sikit. So macam you cannot read my phone gitu. You cannot read my text. Bahaya tu. Taklah ada gambar-gambar air. Nanti terus tak jadi crush. Ada berapa soalan? 20.
14 dah. Sekejap, aku ingat. Oh, belum. 14. Would you rather be with someone who always posts you or never post you? Hey, post me lah. Why Post you me, never post me. post Why me? why you hide me? You ship with me or? Tak lah, kenapa you tak nak post Kenapa you macam dia ada schedule lain? Tak boleh, Betul. you kena post me. Bukan Every day. macam frequent lah, tapi macam cakap seminggu tu sekali ke, sebulan 2-3 kalau kita kali. keluar dating, kalau keluar dating tu post lah. Just keep update yang we see together. Tak payahlah sampai tak post langsung. Bukan tak boleh nak keep it private, tapi at this age Nak yes or no je lah. Nak sambung ataupun kita nak fikir jawab, tanya soalan sendiri randomly? Aku rasa better. Okay. Sekarang kita di fasa lah tiba. Okay. Kita di fasa borak biasa lah. Borak biasa. Okay. Okay, aku tanya dulu. Would you rather kalau love kan fast pace ke slow pace? Macam orang kata slow burn macam tu. Untuk right now aku prefer slow burn. Tapi slow burn yang tak slow sangat. Maksudnya dia tahu aku nak slow pace tapi dia ada masa dia akan macam remind me like, oh actually kita kena, contohlah talking stage, actually kita kena, our target is get to know each other, then kalau ngam then kita next phase macam tu. Dia bukan macam follow je aku punya slow pace tu. Itu tak boleh. Sebab bila dia slow sangat aku akan bosan. Bosan. Fun fact, kita orang memang cepat bosan. Lepas tu aku yang pula jadi macam kejan dia macam actually aku macam mana aku bagi ayat kat dia macam kena up your game. Aku tak boleh, aku dah jadi macam, sebab kita bukan talking stage seorang kan. So kalau macam kenalah ada effort both party tau macam cakap. Betul, sebab kalau kau macam sama je tiap hari sembang tanya makan apa, buat apa, balik kerja belum, dia macam makan boring apa? Tak payah, aku tak suka. Kerja ke? Of course lah kerja. Tengah kerja tanya buat apa. Di mana dia pun memang dah tahu kita kerja apa kan? Buat apa lagi? Tengah kerja buat apa? Buat kerja. Kalau kau prefer slow burn juga ke? Actually kepada yang mengenali saya di dating app tiba tak adalah. Aku kind of fast pace. Aku sendiri. So I need someone to slow me down kejap. Dia sebab fast pace tu sebab hang takut buang masa. Yes. Ya, faham. Dia macam kau betul nak aku ke tak? Kalau dah confirm tu okay baru kita slow. Ada macam like tempoh. Contoh talking stage kau kena kenal berapa bulan. We know about 3 months rule right? Tapi actually aku tak pernah sampai 3 months rule. Biasa diorang akan ghosting aku paling lama 2 minggu kemudian diorang akan ghosting aku. Paling sekejap ada sehari je dah orang dah ghosting aku. Kalau aku ikut 3 months rule tu. Tapi 3 months rule, tapi before 3 months lah, taklah tepat 3 months tu kena meet juga at least sekali. Kau nak kena meet juga lah. Kena meet. Sebab kalau macam jumpa okay, then baru proceed. Sebab kadang chat ni dia tak sama jumpa in live. Betul. Kadang kat chat ni orang tu macam maybe friendly, strepsil. Ikhlas strepsil. Okay, abang kan. Kena minta sponsor. Contoh kalau time dalam chat tu dia very friendly. Tapi in real life dia dry tau. Dia dry ataupun dia macam buat jokes yang hambar. Kan dia macam joke yang tak funny pun. Hambar lah tu. Tak, dia macam nak cakap contoh kan, aku tu orang kata cakap, you pendek lah. Macam aku, so dia expect me to react what? Macam tu lah. Tapi tak adalah orang cakap pendek. She's tall. So aku rasa prefer macam sebelum 3 bulan jumpa dulu sekali. Dan baru decide. Dah, lepas ni aku slow burn. Dan aku fast. Kita tak sama. Kita gelojoh. Okay, kau tanya. Aku punya soalan lah. Wah, aku fikir. Ada tak? Aku rasa aku tak ada soalan. Okay, aku next tanya. Okay, wah, banyak lah soalan dia. Adakah kau prefer lelaki yang
contoh kalau korang nak keluar, dia dah macam buat itinerary daripada pick up kau, contoh pick up kau sampai balik, ataupun just dia pick up kau macam okay hari ni lagi mana, I follow je. Faham tak? So macam you love a man yang organized and make a surprise, ataupun surprise yang random macam tu. Faham tak soalan aku? Kalau aku prefer yang dia bagi date siap-siap, masa siap-siap, and dia plan siap-siap. Tapi tapi dia punya plan tu dia kena tanya aku balik. Dia kena ada discussion kat situ macam okay, contoh I nak pick up you pukul, surprise lah. Tak, I nak pick up you pukul 10. Lepas tu okay, I ambil you semua tu, kita makan, contoh kita makan yang gepuk. Tanya aku. So aku macam I tak rasa nak makan yang gepuk boleh kita makan like tempat lain. Dia kena discussion. Itu kalau macam baru-baru awal lah. Kalau dah lama-lama on that day tu pun boleh macam nasi ayam ke dia random. Tapi bagi aku aku prefer yang plan lah. Sebab nak kena plan nak pakai baju apa. Kan saat lagi bersiap overdress, lagi makan mamak je ke. Tapi mamak tu no for me. Walaupun aku makan nasi kandar for a date not aku boleh je makan kapitan semua, tapi aku rasa date tak kot. Walaupun cakap mamak tu mahal, tapi bising. Dia tak proper. Sebab contoh first date ni kau nak macam mesti nak kenal lah. Kau mesti nak cakap macam kerja macam mana. Kita mesti nak sembang deep. Kalau tempat tu bising, macam nak sembang? Betul. Kalau kau? Of course lelaki yang organize tu. Betul kan. Aku suka nampak benda tu. Dia nampak effort dia nak keluar. Aku macam aku akan fikir macam ni, mesti dia selidik dulu tempat sekian. Macam mungkin dia macam mungkin dia akan Dina akan suka sekian. So aku kata ni. I mean dia list gitu. I mean dia make effort. Betul. Faham tak? Instead of ni nak gimana, I ikut je. Kalau aku tu terus tak ada mood dah. Bagi aku contoh kan, kita tanya balik, contoh tanya kita okay nak makan apa, lepas kita tanya balik you nak makan apa. Actually soalan tu kita bukan tanya dia nak makan apa, kita nak tahu dia punya budget range. Contoh lah aku cakap okay nak makan steak lah. Kau tak gaji lagi, tak kena khas kau. Terus kau balik tu perempuan ni red flag lah, ajak aku makan steak lah. Kau yang suruh kita pilih. Kita tanya tu sebab nak tahu range. Tapi waktu kita orang tanya tu, apa kata korang bagi option? Betul-betul lah macam McDonald's tak boring. Apa-apa je lah, tapi like tu option ke. Contoh lah orang cakap masakan kampung ke awak western ke macam tu. So at least korang kecilkan skop supaya kita orang pun macam okay, mungkin range dia area ni okay, kita boleh pilih betul. sekian faham tak? Actually perempuan bukanlah tak tahu nak makan sangat pun. Dia cuma macam takut nanti contoh lah makan western mahal. Lepas tu aku cakap belum gaji lagi ni. Kan susah. Kau nak contoh tekak kau nak makan nasi goreng. Aku nak makan bihun sup. Tak boleh. So kau bagilah option. Benda tu actually okay je kalau kau mikir. Ni maksudnya kau macam expect macam susah nak makan mana pun tak tahu. Bukan nak makan mana tak tahu. Tahu cuma susah nak menggambarkan. Kita tak nak susahkan korang. Sebab at the end kita bayar. Tapi kita move to the next question. What's your opinion about 50-50? Aku baru nak cakap. Aku nak tanya soalan kau. What's your opinion? Untuk first date, aku tak accept 50-50. Okay. Aku tak accept 50-50. Sebab bagi aku first date tu as a man, kalau kau ajak orang kat luar, kau kena ada capability untuk bayar. Aku tak tahu lah kalau otak kau rasa macam kenapa perempuan tak boleh bayar. Bukan kita tak ada duit. Aku kalau date untuk first date, aku ada duit sendiri. Tapi aku nak tengok kau nak bayarkan untuk orang yang kau tak kenal ke tak. Are you willing or not? Sebab kau macam, kalau contoh makanan tu RM30 pun kau berkira dengan stranger. Sebab yalah tak tahu kita balik tu kita still nak connect ke tak kan. Tapi time tu pun kau dah berkira, tapi nanti macam mana? Tak boleh lah. For me untuk first date tak boleh. Tapi kalau next date tu macam aku lagi prefer selang macam this
Faham. Aku bayar then dia bayar then aku bayar macam tu. Actually don't mind pun nak 50-50 just not for 50 lah. Kau sama. Setuju. Tapi berdasarkan pengalaman aku, semua aku kena 50-50 je. So aku macam, dia macam mana bagi aku? Dia lain tau macam ni. Lelaki tu willing, a man tu willing nak bayar and then kita macam, tak apa, I bayar bagai I, kita split bill. Lain ataupun yang a man tu macam, kita 50-50 lah. Betul. Lain tau. Dia macam, perempuan tu bagi tahu, perempuan tu bagi tahu macam tu. Tapi aku rasa macam kalau untuk first date aku yang bayarkan dulu, dari sini aku tak akan jumpa kau dah. Betul. Dia macam ni, macam okay kita lalu makan, imagine kita lalu makan and then dia terus bangun pergi cashier senyap macam tu je. Tiba-tiba dia dah pergi cashier. Kalau itu dia akan bayar and katakan kita orang in one car yang sama, mungkin aku dalam kereta aku akan cakap, berapa bil tadi? Biarlah I bayar balik I. That's the Kalau point. aku macam tu. Aku akan cakap macam tu juga sebab lepas tu dia akan cakap, it's okay I belanja. Kalau dia cakap okay, dia belanja tapi aku still tak nak. Maksudnya macam aku tak nak proceed lah. Tapi dah sebab dia kan dia kata dia bayarkan juga. Tapi aku tak nak jumpa dia dah. Jadi aku still fit dengan aku punya keputusan tu. Bukan sebab macam kalau dia nak belanja aku macam rasa terhutang budi ke tak. Tak. Actually pay macam semua sebab tak nak jumpa tu sebab tu tak nak terhutang budi. So kalau aku kalau memang aku tahu aku okay tak nak jumpa dia dah, aku akan tetap bayar aku punya. Supaya kita dah tak ada apa-apa dah lepas tu. Kan, betul kok. Tak suka nanti macam nanti dah you ada hutang I spaghetti RM30 tak bayar lagi tak suka. Betul. Tapi tak payahlah 50-50. Kau lelaki kot. Dia macam ni lah. Bila kau kahwin nanti pun takkan kau nak cakap wife kau, ni ayah nanti bayarkan kereta, dia bayar rumah, awak bayar elektrik. No. You kena bayar semua. Kalau macam your wife tu nampak you macam struggle, kau nak cakap, this month I bayarkan lah bil elektrik macam tu. Dia yang cakap, bukan you yang paksa your wife. So kalau rasa macam triggered, your problem lah. Betul. Orang kat ni, this real orang kata, carilah yang sekufu. Betul. Sebab kau tak boleh expect wife untuk 50-50 sebab kau lelaki kot. Takkanlah perempuan nak kena kerja kuat daripada lelaki. Sekarang ni ramai je perempuan lagi kerja kuat daripada lelaki. Tapi dia macam ni lah. Duit husband, duit dia dan duit kita. Duit kita lah. Dia macam ni lah. Aku ada dengar satu phrase tu. Duit husband is for macam rumah, kereta, all the bills. Tapi duit wife is for leisure. Like pergi holiday, betul. pergi makan sedap-sedap. Itu aku setuju. Itu aku okay. Sebab itu macam have fun kan. So macam kita tak rasa lokek untuk keluar duit. Tapi macam bill semua tu husband je lah. I mean, apa tu macam orang kata permanent commitment lah. Betul. Takkan lah kereta, unless kereta tu kereta wife, so dia je bayar. Kalau kereta husband wife nak bayar, tak payah kahwin. That's mean you tak ready untuk handle tanggungjawab. Komitmen sendiri pun tak lepas lah. Macam mana nak ajarkan orang? I'm being serious. Wow. Okay, soalan. Aku punya soalan. Aku ada 3 soalan. Wah, takut. Soalan aku lah. Okay, kau minat satu guy ni. Okay. Dia macam dah tick every. Dia macam tu. Dia respect all your boundaries. Dia pun type kau. Okay. Tapi satu je. Dia sana, dia respect. Dia type kau. Tapi dia punya percakapan tu not that intellectual. Contohlah dia tu bukan like degree holder. Dia SPM level ke. Dia punya kerja biasa je. Would you accept him? Dia dah respect. Dia dah tick all the boxes yang kau nak. Okay, contoh tinggi ke. Actually
aku pernah match dengan this one guy yang macam tu. Tapi we stop sebab dia tak stabil. Sebenarnya dia Ekonomi dia tak stabil. oh ekonomi. Aku ingatkan dia punya brain tak stabil. Ekonomi dia tak stabil. Susah juga kalau So aku rasa macam ni kalau aku continue dengan dia ni aku yang kena swap dia ni macam tu. tapi Dia tak adalah aku nak yang pandai. Tapi sebenarnya nak yang pandai lah. tapi contoh waktu kau kenal dia tu topik kau sembang tu pasal apa? Adakah benda sebab kan dia aku cakap dia macam tak intellectual, dia macam SPN je. Dia sembang topik yang biasa-biasa ke? Ada tak dia macam kan ada setengah orang dia macam dia biasa je tapi dia banyak knowledge pasal benda lain. Dia tak macam bukan ilmu macam pendidikan sangat, dia macam oh you tahu tak nak tanam pokok kita kena letak macam ni. Ada tak? Ke tak ada? Ke kau rasa macam apa yang dia cakap tu itulah otak dia? Macam tu Sah. Actually aku tak suka orang macam kan orang kata ada orang yang intelligence punya ni kan. I mean dia cakap benda-benda fakta semua kan. Actually aku tak suka dengar benda-benda fakta ni. Tapi so aku rasa macam kenapa aku nak kena dengar. Kau tak rasa benda tu seksi? Oh ya. Aku rasa lelaki yang macam tapi ikut topik jugalah sebenarnya. Okay, based on my experience talking stage dengan engineer lagi. Aku rasa dia orang seksi. Even tak romantik tapi aku suka dengar dia bebel pasal benda yang aku tak ada fikir pun. Tapi aku suka. Contoh pasal pipe ke. Oh kita kena buat macam ni. Design macam ni. Kalau macam design pula, kita kena design macam ni. AutoCAD ada something. Aku macam just added knowledge for me lah. Tapi aku boleh dengar. So, aku dengar sebab aku jadi manusia yang dengar dan tak letak kat otak. Aku dengar je. Oh ya ke, faham kan? Macam tu je. Tapi kalau orang tu dah start explain, aku rasa seksi. Aku tak suka. Tak suka dengan benda yang macam why should I listen to all? Contoh kalau that guy tu into coffee. Dan aku pun into coffee. Tapi aku akan buat macam kita ni lah. Aku tak tahu apa-apa pasal kopi pun. Tapi dia explain, kita sebenarnya pakai macam ni. Even aku pergi coffee punya market pun, kalau orang tu dah explain kat aku, beans pun aku dah macam, dah mata aku kalau boleh tunjuk ada love dah. Aku macam like, pandainya abang. Pernah tak aku pergi coffee shop ni and dia tak jual kopi. Senang lah nak buat dia cash pilih. Tapi tak adalah, aku adore. Dia sebab tu lah dia cakap that ni dia punya taste dia nak nerdy guy. Aku suka lelaki yang cakap banyak cerita pasal benda ni. Okay, example aku pergi that one coffee shop. Lepas tu dia tak jual kopi yang macam kita boleh order latte, americano, tak ada. Dia macam kau kena pilih bean. Spesifik sikit lah. Dia macam kita ada bean pada Brazil. Pilih from scratch. Ada Brazil, Spain, lepas tu something lah. Bla bla Afrika semua tu. Dia explain Brazil rasa macam ni. Aku sumpah tak dengar apa yang dia explain. Aku cuma like arah hati aku tak pandainya that girl. Lepas tu aku macam tak apalah, orang pilih je yang mana sedap. And that point aku start minum kopi yang macam tu. Then aku ada knowledge sikit. So good job. Walaupun aku tak dengar tapi benda tu buatkan aku pula yang jadi seksi untuk orang. Bila orang tanya macam you tahu pasal kopi ni? Macam tak tahu. Then itulah, aku suka lelaki yang cakap-cakap. Okay, aku ada soalan related macam tu. Okay. Adakah kau pilih lelaki macam tu atau lelaki yang tahu semua benda? Tahu buat semua benda? Contoh betul kapait, betul lampu. Ya. Aku akan pilih lelaki yang macam dia tu. Dia ada yang pandai macam tu tapi dia tak ada nak buat. Tak ada cakap. Tak ada nak buat benda-benda sini tau. Aku suka yang actually benda macam tu dia kena hands on. Dia setakat knowledge je tak boleh. Macam tu aku cakap pasal bin tadi tu kan. Okay, kau nak pour air panas tu kau kena tahu berapa minit. Kau nak pour tu bentuk macam mana, macam ni ke, bulatan ke, kau kena hands over. So macam kau cakap bentukkan pipe lah, apa lampu ke semua bentuk perlukan basic knowledge juga. Tapi actually aku prefer lelaki yang boleh buat something lah. Kau bayangkan kalau cuba awak betulkan lampu
And then dia cakap dia tak tahu. Kau macam, oh so maksudnya saya yang kena ambil tangga untuk tekan lampu tu. Macam tu, faham tak? Dia paling basic pun pasangkan tak buat dekat IKEA lah. Itu aku pandai. Kalau aku ada husband, aku tak akan buat semua benda tu. Lepas aku nak sulung tapi aku takkan sentuh screwdriver. No. Aku perlukan lelaki yang macam boleh betulkan lampu, keluarkan tayar. Macam tu. Dia kena sadar. Tak boleh kurus kering. Tapi kalau kurus kering pun okey lah. Kita dah tak selek sekarang. Tipu. But still suka bicep. Tapi boleh lah. Kita boleh pertimbangkan. Dia sini bicep red flag pula. Tak kurus kering tu green flag pula. Next. Aku dah tanya tadi. Oh. Okay. Kau prefer, Dia bukan nangis ini mengantukku. Okay. Kau prefer macam mana ayat dia tadi Rasa mesti kuat. Sabar guys. Aku fikir. Jeng. Alah itu dah lebih kurang. Dia macam kau prefer kenal, suami lah, kita go to suami terus. Kita go to suami terus. Orang jauh pun dekat. Actually aku dua-dua okey. Cuma kalau untuk macam pasal kenal ni aku rasa macam orang tu kalau jauh for me a bit susah. Sebab aku jenis manusia yang macam Tak jumpa. Once aku ada boyfriend, aku kan depends on him, really depends. Maksudnya aku tak, contoh pick up me from airport ke, buy me lunch ke. Tapi kalau kau LDR, tapi kau boleh buat macam mana dekat, contoh, I tak boleh pick up you I grabkan duit. Macam I grabkan you boleh. Ataupun I tak makan lagi, then saya tak sempat beli lunch, then I buy something for you. Macam dia buat rasa dekat. Tapi untuk masa sekarang aku tak prefer kenal orang jauh. Betul. Sama. Aku memang kena, kalau ada boyfriend aku perlukan dia ada depan aku. Yes. Betul. In case aku perlukan. Itulah. Setuju. Macam bukan tak valid LDR, valid. Cuma aku dah tak boleh lah trust LDR lagi. Because she has experience. Takut lah macam banyak benda boleh happen kan kalau kau LDR. Lagi macam masing-masing kan at the age kan kita macam dah busy work kan. So lagi lah lagi jauh. So kau dekat, kau busy kerja, kau contoh I kerja sampai 6, balik kerja kita jumpa kejap balik. Macam tu. So aku jenis macam tu, balik kerja jumpa sekejap balik. So paling jauh negeri yang aku boleh date is Perak. Perlis, Penang, Perak. Semua utara. Dan tak boleh. Johor tak boleh. Aku dulu. Kau? Prefer? Aku sayang dekat. So kau kena cari orang Selangor KL. Yang ni sibuk cuma cari Kedah. Tak lah. Macam cakap kawan jauh kan best kau travel. Tapi time tu je lah. Sakinya nak balik time raya. Ada je yang husband, laki yang dia tak suka drive. Betul. Lagi, I tak boleh dah lama, I pening dah tu aku nak drive. Memanglah boleh drive tapi kalau boleh dah kami tak nak drive. Nak jadi princess. Sebab anak sulung kan dia macam did everything seseorang. So kalau dah ada husband dia kalau boleh nak Tinggi lah. Tak adalah. Tak bergantung dekat ni. Kita dah tak nak fikir dah time tu. Ni tak boleh drive lah. Jauh pening lah macam tak acceptable. Better yang dekat lah daripada yang jauh. So aku sangat suka jumpa after work.
Tak pun bila aku ada macam masa free sikit. Cara lain? Apa tu soalan aku? Kau ada soalan lagi? Kau prefer lelaki kau anak mak or not? Shit. No. Anak mak is a no. Dia lain anak mak and a family guy. Ya. Lain. Anak mak is a nightmare. Sumpah. Dia macam, dia akan apa-apa jadi pun dia akan lebihkan mak dia lah. My mom dah. My mom nenek. My mom boleh buat macam ni, kenapa you tak boleh? My mom masak sedap, kenapa you tak boleh masak sedap? Lepas tu sekali mak dia pula, tengoklah wife tu tak balik ni masak. Kat rumah tak masak. Kita ni kerja makcik. Kalau si husband tu cakap, okay yang tak payah masak lah malam ni, kita makan luar. Dan kau takut aku habiskan dia anak kau. Anak kau tak betul. Biasanya setakat ni kalau aku tengok anak mak ni, mak dia macam dia macam mana nak tahu anak mak ke tak, kita tengok time kita tengah bercinta tu kan. Mak dia kacau. Mak dia kacau tak? Aku pergi dating, aku lah perempuan tau. Parents aku tak call. Tapi mak dia, aku rasa dekat 3-4 kali call. Bila nak balik, buat balik apa, kenapa keluar lama sangat. Macam dia perempuan. Padahal dia keluarkan aku. Keluar sampai malam. So, patutnya ayah aku yang macam, kenapa tak balik lagi ni? Kat situ pun kita dah beritahu. So, kalau jadi macam tu, jangan proceed. Kan. Dia tak ada istilah yang after kahwin nanti dia akan accept. After kahwin lagilah kau. Lagilah teruk. Dia lagilah macam kepalau. Sebab kau rasing. Rasanya kau bernafas pun mak betul kau tak suka. Dia kalau scene awal dia tak suka, so forever tak suka. Tak ada manusia yang boleh berubah macam dia tak suka, lepas tu bila kau dah kahwin masuk family dia macam tak apalah, tak payah masak lah, mak masak hari ni. Tak ada. Tapi kalau nak jumpa mak mertua yang baik tu sangatlah susah. Aku tak tahu lah. Aku dah banyak macam dengar kawan-kawan aku cerita yang macam kalau lelaki dia kahwin then dia masuk family perempuan, senang je. Dia macam family perempuan tu very welcome sebab dapat menantu lelaki, tapi family lelaki susah sangat nak terima perempuan. Dah lah kita meninggalkan family kita untuk hidup dengan anak dia. Dia macam tu je dia buat. Tak boleh ke macam kita kan sesama perempuan. Kau just hargai je lah another woman. Tantang mak dia sebelum cara sentuh lah. Tapi so dia akan menurun kat menantu dia. Dia macam ni tau. Tak boleh lah macam tu. Dia macam boleh tak stop trauma tu kat kau. Kau tak payah nak sambungkan. Change lah. Tak payahlah. Lagipun tak ada, bagi aku kan, tak ada macam lokek lah kalau kau sayang menantu tau. Sebab contoh aku macam hari tu, aku macam nak je kalau contoh aku ada mak mentua, aku nak je bawa pergi shopping lah, pergi jalan makan-makan ke, sebab aku dengan mak aku macam tu. So bila aku ada mak mentua, mestilah aku lagi nak macam tu kan. Tapi mak mentua dia macam, mak dia macam tak nak. So kalau dapat je red flag tu paling tak diubah. Bagi aku nak anak mak tak boleh. Walau dia anak mak and dia family guy juga. Macam dia keluar every time mesti akan beli something. Kita macam, baik ni. Macam jarang lelaki keluar nak belikan something untuk orang yang kat rumah kan. Tapi dia jadi tak selesa bila mak dia cakap kau tanya macam. Mak dia pula tinggi. Aku macam dah tak beritahu kat mak. Kau yang kata kita keluar. Lepas tu bagi tahu dah. Then macam dah aku perempuan sebab tanya ayah aku yang risau pasal aku. Tapi ayah aku macam okay jangan apa baik. Jangan balik awal je. So no. Tak okay. Benda tu tak akan berubah. Trigger. Soalan lain. Aku rasa soalan lain. Kau boleh tak kahwin dengan orang yang parents kau pilih dan kau tak cinta dia langsung? Kau rasa cinta tu boleh dipupuk tak untuk hang? Tu soalan aku. Boleh? Tapi macam contoh orang yang parents kau pilih tu memang bukan taste kau, tapi kau kena kahwin juga. Ni kita cakap kau kena kahwin juga. Bukan taste aku. Bukan. Aku nak dari rumah. Adakah parents hang jenis akan paksa hang untuk kahwin? Tak.
Aku tak pernah paksa. Sama. Dan aku tak pernah baca tak. Parents aku sekarang di fasa But in tak payah case cari pun, tak payah cari, macam mana cakap, dah cari tak tu urgent pun tak nak ni, urgent. tak kahwin. Tapi kalau kita cakap pasal parents hang memang dah akan jodohkan hang dengan someone dan hang tak pernah cinta dia ataupun hang tak kenal pun dia siapa, hang rasa hang boleh sayang dia tak? Untuk orang yang tak pernah bercinta, hang rasa hang boleh sayang dia tak? Kenapa share gitu? Tapi kita memang jenis cepat catch feeling. Nak buat aku catch feeling tu senang je. Yang tahu je tahu, but aku cepat catch feeling dan aku juga cepat lost feeling. Faham. Macam lagi cepat aku catch feeling, lagi cepat aku Kan maksudnya cinta hang boleh dipupuk lah. boleh. Boleh dipupuk. Kalau aku, Sebab kalau nak menolak pun macam it's your parents punya ni kan. kalau aku kalau pun lebih sama. derhaka. Aku boleh accept orang tu kalau orang tu sayang aku. Aku sayang dia tak apa. Tapi dia kena sayang aku. Betul. Dia kalau macam aku sayang dia, tak sayang aku tak boleh. So, aku lagi, contoh aku sayang dia, aku tahu dia tak sayang aku, aku terus stop. Kalau dia sayang aku tapi aku kena, orang cakap, balas balik lah. Takkanlah aku pun nak kayu kan. So cinta kita boleh dipupuk actually. Janganlah kau batu sangat. Okay. Kalau tak ada, apa kata kita pergi thread pula? Siut. Thread? Takut lah. Cuba cari any macam red flag in person lah, orang cakap. So ni akan jadi topik terakhir. Sebab tadi rasa macam sekejap sangat. Lepas tu macam ya. Okay, kau rasa okay, ni soalan untuk kau. Kau rasa kau ada red flag tak? Ada. Apa red flag kau? Macam aku cakap tadi, aku catch feeling cepat dan aku cepat lost feeling tu cepat juga. And aku jenis yang tak suka berfikir. Aku nak orang buat untuk aku. Macam aku leave the decision part dekat orang sekeliling aku. Tapi basically biasanya juga decision tu kadang-kadang aku yang kena buat. Dia sebab apa aku rasa kan, macam kita nak sulung kan. Kita dah biasa buat decision besar. Betul. So kalau kau nak tanya aku macam decide untuk makan benda yang kecil-kecil ni, aku dah tak nak fikir. And then elok pula tiba-tiba. Elok pula this one guy suruh aku fikir. This one guy, my past talking stage ni, dia cakap kat aku macam ni. Dia pun dah berfikir, baru dah tak cerdas. He said to me around 12 AM 12 malam. Dia bukan tak nak fikir tau, tapi bro, malam-malam ni aku lagi dah tak nak fikir. Jangan paksa. Lina akan lagi lost feeling. Kita rengsek, kita ni barat je lah. Okay. Lagi, kau rasa ada tak effect lagi? Kau cepat lost feeling, kau tak suka fikir. I have no effect. Tadi apa? Sekejap. Aku ada soalan. Kau ada pet peeve tak? Contohnya? Pet peeve tu macam, contoh aku kan, aku tak suka orang type yang huruf depan besar. Then dia cakap benda yang kau annoyed. yang macam orang lain okay je sini. Tapi aku tak boleh. Kalau kau ada pet peeve. Cakap pasal pet peeve pula. General lah. General lah, apa-apa je. Jalan lambat. Tapi actually kita follow dia, kita cakap okay. Tapi kau tak suka orang jalan lambat. Macam tu pet peeve kau. Orang yang tak ada common sense lah kot. Lepas tu orang yang tak ada urgency sense. Sense of urgency. Yes. Sense of kita ni cepat. Aku buat semua benda. Dia macam tak cepat. Boleh. Kau tak boleh maksa lembab. Okay. So to be around Lina, kau tak boleh lembab. Kau kena cepat. Cepat. Nak cepat. Aku punya pet peeve is aku tak suka orang type singkat-singkatan tu. Which is aku lah tu. Dia macam ada yang boleh faham tau. Dia macam kalau dekat dia KT tu okey lah. Tapi kalau macam AWK tak boleh. Awak. Ataupun macam pergi kan. PRG. Aku macam PRG. So bila orang type singkat, aku nak kena fikir. Otak aku nak hadam. Sebab aku type full. So
So bila orang type tu aku macam tak suka. Dan lagi satu penggunaan noktah yang berlebihan. Jangan message Vika. Which is aku pun nokta berlebihan juga tu. Dia macam awak buat apa titik-titik selang. Macam pelik betul sama ayat lain. Itu kalau itu kalau aku tengah talking stage dengan orang yang 30 something, dia kan type macam tu. So aku tak suka. Dia macam kau type normal je. Lagi satu tak payah type sikit, SIKIT. Faham. Dia macam kau jangan nak talk baby with me lah. Cakap je sikit. Dia SKT macam. Better tak payah chat aku. Okay, aku tak kasih dia lah. Apa bagus. Tak boleh. Red flag biasa benda nak kepo kat social media. Sekati lah. Tak setia chat banyak jantan, banyak best friend lelaki. Aku special kalau aku ada boyfriend, aku tak ada kawan lelaki. Bukanlah aku tak ada, aku ada tapi aku tak chat. Dan aku tak rapat dengan anyone yang lelaki. Even dekat tempat kerja pun aku tak ada klik lelaki. Aku ada pet peeve lagi. Aku tak suka orang makan bunyi. Sebab aku pernah ada ni gosip terus kan. Aku pernah ada kawan yang dia makan bunyi. Dia macam cuk-cak. Dia bunyi tau. Aku macam siapa ketegur dia and actually dia dah kahwin tau. So aku rasa macam tu memang habit dia. Dia punya kunyah tu sumpah bunyi macam babi makan. Sorry to say. Memang kuat gila. Tak boleh aku. Aku sekarang dah jadi red flag. Tapi red flag aku is kalau aku tak suka, aku cakap je. Tak suka. Aku tak suka buat masa orang. Kau tak suka kalau kau rasa macam orang tu macam tak align dengan kau, tak payahlah drag dia lama-lama cakap je. We are not supposed to be together. Maybe in another life. Okay, if you have ni lah kan. And kau ada problem. Okay. Kau akan bagi silent treatment dekat dia ataupun kau akan solve sendiri problem. Ada 3 lah. Bagi silent treatment which is kau akan solve problem solve problem ni lepas baru kau bagi tahu dia, ataupun bila kau ada problem kau terus bagi tahu. And kau silent treatment tak? Dia silent treatment ni dia actually take time untuk settlekan problem tu kan. Dia macam kau ada problem, kau tak bagi tahu dia, kau terus hilang ni. Ataupun kau ada problem dengan itulah contoh boyfriend kau juga. And kau tak bagi tahu pun, kau just hilang macam tu. Kau dah bertenang baru kau jumpa balik, ataupun kau terus bagi tahu macam saya tak suka lah ni dah. Aku kalau tengok lah, kalau macam contoh tergaduh, aku kan bagi tahu yang aku perlukan masa untuk bertenang macam tu. Ya, kau akan bagi tahu anything happen kau akan bagi tahu. Aku tak silent treatment. Tapi kalau aku tak suka something, aku jenis terus voice out. Aku tak suka lah you tak reply chat I lebih pada 8 jam macam tu. Cakap je tak suka. So kalau kau macam okay tak apa. Benda tu dia ingat kita okay and then dia akan macam buat lagi. Then kau akan rasa tapi salah kau lah sebab tak cakap. Dia tak tahu. Dia kan bengak. Dia orang tak faham hint. Sepandai mana pun dia orang tak faham. Kalau kau tak suka, cakap tak suka. Kalau aku suka, cakap suka. Tu je kot. Tu je. Our topic today. Okay, sekejap. Pergi buka ChatGPT kau balik. Okay. Kita baca random. Sekejap je soalan beratas tu. Kita akan baca random and kita akan jawab lah. Yang kau baca yang mana yang macam belum lagi kita bertanya. Rasa macam fun. Okay. Would you, adakah kita orang ni kan, would you rather boyfriend yang sangat romantik tapi selalu lambat, atau tepat masa tapi kurang romantik? In term of what? Dating ke? Ya kot. Kalau aku,
tepat masa and kurang romantik. Aku tak suka orang yang lambat. Macam tadi aku cakap. Aku tak suka orang yang lambat. So aku pun romantik kat sebenarnya. Aku pula aku rasa kalau lambat tu like 10 minutes paling lambat. Dia tak boleh, contoh kau dah plan aku nak keluar tapi kau lambat sejam, dan aku kencau. Dan jangan cari aku lagi dah. Tak kisah kau romantik tahap kau hampa kapet merah kat aku, so aku masuk kedai pun aku takkan. So kau pergi jumpa sama dengan aku tadi lah kan? Tak boleh juga lambat-lambat ni. Sebab kau tahu kan, contoh nak jumpa pukul 12. Pukul 12 lah. Dia kalau lambat, yang aku boleh accept alasan is traffic jam. Selain pada tu, you bangun lambat ke, mandi lama sangat ke, tu bukan masalah aku. Dia macam ni. Kalau aku, okay kata kalau kita janji nak keluar. Kita jumpa kita keluar pukul 1 lah. Macam tu. Pukul 1 aku dah sampai sana. Faham tak? Betul. Bukan pukul 1 kau baru nak siap. Betul. Kalau aku cakap masa tu sekian-sekian, which is time tu patut kau ada kat situ. Betul. Tu akulah. Betul. Dia kalau macam kau kena plan lah. Kalau macam kau lambat tu, kau sebenarnya fail to plan. Ya. Kau tak pandai manage masa. Kau tak pandai tu. So kau tahu contoh nak keluar ke 12, kau dah kena bangun bersiap pukul berapa. So kau cakap, oh sorry I lambat sebab I punya alarm tak bunyi. That's your problem, not my problem. Oh, okay. Would you rather receive flowers every week or a handwritten letters? Aku rasa flowers lah. Walaupun aku jenis suka juga handwritten tu, tapi flowers lah. Aku akan pilih letters. Sebab handwritten letters ni, you put effort there. Kau tulis, kau fikir ayat dah. Bunga kau just, nak beli bunga. Pergi kedai, pagi. Lain, effort dia lain. Okay lah, fine. Dua-dua ada effort. Tapi dua-dua ada effort. Tapi handwritten letters tu macam up sikit. Sebab susah. Dia tulis bukan type. Betul. Tapi tak semua lah orang nak WhatsApp panjang-panjang. No. Tak suka chat panjang-panjang. Aku takkan baca pun. Reflect lah aku. Apa reflect kau? Kau tak jawab tadi. Reflect aku is, aku tak suka orang push aku. Dia macam ni, kalau aku suka sangat kat someone tu, memang suka dia test aku. Apa benda semua tick lah kat dia. Tapi dia pushy. Aku tak suka orang tekan aku. Walaupun aku suka dia. Itu reflect aku. Aku tak suka dia tekan. Walaupun aku tahu aku suka kau dan kau suka aku. Lagi reflect aku. Ceritanya satu je. Macam banyak reflect aku. Tak suka orang pushy. Aku tak suka orang, dia tak suka orang kedekut. Dia macam kedekut. Dia macam, kenapa kau kena berkira? Tak suka. Dah. Okay. Would you rather have a boyfriend who's very jealous or very overprotective? Shit. Jealous ke overprotective Kalau aku akan ambil orang very overprotective. Kalau jealous, kalau dia tikam. Jealous tu macam, jealous biasa-biasa macam, kau tak terus cakap macam, dia, kenapa you keluar dengan dia? Cakap tu dah okey lah. Ataupun kita ambil gambar bunga kan, orang bagi kan, you dapat mana bunga ni? Dia lain tau. Dia macam, kalau ikut sense logik aku, kalau yang very jealous ni more akan dia tu baran. Overprotective ni more tu macam dia nak protect kau. Tapi dia, over tu macam dia tak akan marah kau, tapi dia macam jangan buat lagi ni, faham tak? Instead of kau ni. Okay, dia macam ni. Over jealous dengan overprotective tapi in a good way. Aku tak suka orang yang overprotective macam, boleh tak you hati-hati langkah ni? Macam tu. Dia macam turn dia kena jaga. Aku tak suka orang marah aku. Siapa je suka orang marah? Aku tak suka tak? Tak suka orang marah ni. Kau nak cakap aku cakap elok. Kau nak marah jangan cakap mengori. Kalau aku akan ambil very overprotective je lah. Sebab jealous macam aku suka. Cakap, kalau very jealous memang satu je, orang tu barang. Kalau protective tu dia
setakat ni lah. Aku tak rasa budak tu tubaran. Dia macam motor macam Dia remind hati-hati, hati-hati remind macam tu. Mungkin terlebih remind lah macam kan. over kan. Tu lah. Okay, next. Would you rather date someone older or younger than you? Older. Always. Itu older. Tak boleh lah younger. Walaupun dah try younger tapi tak boleh. Terasa kakak-kakak sangat. Okay. Macam aku dah tak nak tambah adik. Dia macam kalau semua benda aku nak kena fikir Ana. You must know thoroughly. Would you rather never get ghosted again or never experience heartbreak again? Never experience heartbreak again. Aku tak pernah kena heartbreak lagi setakat ni. So never got ghosted lah kot. Tapi selalu je kena ghost macam. Ghosting is better than heartbreak. Yeah, of course. Yeah. Macam tadi lah aku cakap yang slow. Fall in love quickly or slowly? Slowly, always slowly. Okay. Would you rather date someone who's really attractive but boring or average looking but super funny? Average but super funny. Tak boleh orang yang handsome sangat tapi boring. Aku tak boleh hidup dengan manusia boring. Kita tak boleh lah dry ni. Aku kena date dengan lelaki yang ada banyak side quest. Maksudnya dia tak boleh, aku tak suka lelaki yang hidup dia just pergi kerja. Aku tak boleh sebab bagi aku kan, aku suka lelaki yang aktif. Walaupun aku tak aktif macam dari segi sukan lah. Tapi kalau lelaki tu macam like weekend dia pergi badminton ke, pergi main bola ke, at least ada je lah aktiviti dia tu okay. Walaupun muka dia biasa-biasa. Kau? Warning. Sama lah. Okay, next. Would you rather your partner be friends with their ex or block all their ex? Block lah of course. Asal nak kena be friend? Betul. Kena recycle. Cannot. Would you rather, okay, fine. Ni soalan last eh. Wah, tak last soalan ni. Okay. Would you rather catch feeling first or have them catch feeling first? Them catch feeling first. Aku boleh tahu orang tu catch feeling aku ke tak? Betul. Bila perempuan ni ada sense lah. Macam aku boleh tahu orang tu tak suka. Itu soalannya. Bye-bye. That's all for us. Dah aku dah barai. Kau berapa? 9:30 dah. Daripada pukul tadi. 8. So kita dah buat sejam. Bye-bye. Thank you for watching. Yang takkan ada episode next ni. Tak ada sebab kita punya this is the first maybe ada time dekat. Kita tak tahu kita akan buat ke tak. Kenapa bagi tahu? Alah, tak boleh. Okay. Aku akan censor part yang tu. But so kita tak tahu next month we insyaAllah lah akan berjumpa lagi. Dan mungkin akan ada ramai orang. Tentu. Mungkin. Kita akan main game lagi nanti. So, insyaAllah kalau masing-masing panjang umur lah orang kata kita akan berjumpa lagi next month lah. Next month. Walaupun aku tak tahu video ni akan siap bila. Tak apa. Aku kan, video macam ni lagi cepat pada video kerja. Oh. Macam, thank you. Bye-bye. So we're going to rest, sleep semua. Besok jumpa esok. Sambung. Yay. Bye-bye. Harus sleep aku. Aku punya mic nyala tak? Test mic 1 2. Test mic 1 2 3 1 2 3. Muka aku nampak macam shiny ke? Mic aku tampak bedak sikit. Tak berminyak-minyak ni. Dengar tak suara aku?